Al-Munafiqun ayat yang keempat, muka surat 554. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Allah berfirman, wa idza ra'aitahum, dan apabila engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, penampilan mereka, tubuh mereka, ajsam tu dan jisim, tubuh mereka, yang ini maksudnya penampilan mereka itu mengkagumkan engkau. In yakulu, dan jika mereka mula berbicara, tasma', engkau rasa tertarik untuk mendengar, liqaulihim, kepada perkataan mereka. Mereka itu ka'annahum khushubun musannadah, mereka itu seolah-olah kayu-kayu yang tersandar. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim, mereka itu menyangka bahawa setiap perkataan itu merupakan teriakan kepada mereka. Humul aduwu, merekalah musuh. Fahdharhum, maka berwaspadalah oleh engkau akan mereka. Qatalahumullah, Allah telah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana boleh mereka itu berpaling ataupun dipalingkan atau ditipu. Baik, itu maksud ayat yang keempat ni. Dan apabila engkau melihat mereka, tuan-tuan, siapakah mereka? Siapakah mereka yang Allah masukkan ayat ini? Ya, dia balik kepada ayat pertama yang kita belajar, iaitu orang-orang munafik. Orang-orang yang mereka datang membuat kesaksian palsu. Kesaksian mereka tu benar, tetapi bohong dari sudut apa? Pelaksanaan dan juga penerimaan dalam hati mereka. Jadi orang munafik ini, Allah kata tentang sifat mereka ni hebat. Apabila engkau kat sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan Nabi pun rasa kagum dengan orang munafik ni. Ketua dia Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikut dia. Dan kita pun dah sebut dah pada kuliah yang lepas, bila sebut orang munafik ini keadaan di Madinah. Kerana apa di Madinah? Kerana ketika itu Rasulullah adalah pemimpin, dan bila pemimpin dia ada kuasa. Berbeza dengan Rasulullah SAW ketika di Mekah. Rasulullah ditindas oleh kaum Quraisy kerana ketika itu mereka yang memerintah, mereka yang berkuasa. Sebab tu bila mereka yang tak suka pada Nabi Muhammad SAW, mereka terus dia menentang. Beza di Madinah, kalau mereka menentang, bahayalah. Sebab mereka berada di dalam negeri yang dikuasai oleh orang-orang Islam. Jadi sebahagian orang-orang ingkar ni yang tidak suka pada perjuangan Nabi ni, mereka pura-pura masuk Islam. Antaranya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni pada asalnya dia ni bakal menjadi ketua di Madinah. So bila nak jadi ketua ni memang kena hebat lah. So bila dia dah masuk Islam,
Sebenarnya dalam hati mereka betul-betul benci kepada Rasulullah. Tapi mereka terpaksa pura-pura. So bila mereka datang dari satu sudut, Abdullah bin Ubay bin Salul ni, fizikal dia sendiri tu pun memang dah nampak hebat dah. Bukan dia pura-pura hebat, memang badan dia nampak hebat. Dengan dada dia yang lebar, memang lelaki yang hebat. Dia kalau jadi ketua tu nampak hebat. So yang Allah kata kat sini, bila engkau melihat mereka, engkau akan rasa kagum dengan penampilan dia tu. Dan bila mereka berbicara, engkau rasa nak dengar sebab pandai mereka bercakap, petah bercakap. Jadi mereka datang tu untuk apa? Mereka datang sebagaimana kaum muslimin lain datang. Datang nak menyokong Rasulullah, datang kata nak bagi jadi saksi, kata apa? Nak jadikan Rasulullah sebagai Rasulullah, datang untuk menolong agama. Sebab kita dah bincang dah, tuan-tuan ingat tak ayat pertama masa kita bincang tu, ada 2 atau 3 kali kuliah. Kita kata apa bukti kita terima Nabi Muhammad sebagai Rasul? Antara buktinya adalah dia, kita kena tolong Nabi. Kalau kita mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selain daripada kita menerima, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, satu perkataan yang kita minta tuan-tuan semua ingat. Betul kita menyatakan Rasulullah ini adalah utusan Allah, iaitu seseorang yang diutuskan oleh Allah untuk membawa risalah sebagai hamba yang sebenar. Kita dengan Rasulullah ni sebagai apa? Rasulullah ni perantara untuk apa? Untuk mengenal Tuhan kita bagaimana, untuk mengabdikan diri kepada Allah bagaimana. Rasulullah sebagai role model. Sebagai apa dalam bahasa Arab atau dalam Quran sebut? Uswatun hasanah. So bila kita kata nak ikut Rasulullah, antara tandanya adalah setelah kita ikut, kita menolong Rasulullah. Itu tanggungjawab kita. Hari ini Rasulullah dah wafat. Orang yang paling setia dengan Rasulullah, batch pertama, iaitu siapa? Sahabat pun dah wafat. Lepas sahabat, tabi'in pun dah wafat. Tabi'in dah wafat dah. Mereka semua dah wafat dah. 1400 tahun dulu, 1300 tahun dulu, 1000 tahun dulu. Sekarang adalah zaman kita pula. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah generasi terdahulu. Apa Allah kata? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka, bagi generasi tersebut, prestasi amal mereka. Mereka dah buat dah. Sewaktu mereka hidup pada zaman tidak ada lampu pada malam hari. Analogi dia begitulah. Zaman mereka dikala malam tidak ada lampu, gelap. Subuh mereka gelap gelita. Mereka dengan alam mereka, mereka dengan upaya mereka, mereka dengan zaman mereka, mereka dah buat dah prestasi amal mereka untuk mereka persembahkan kepada Allah. Walakum ma kasabtum, kata Allah. Dan bagi kamu pula prestasi amal kamu. Kita pula hidup pada zaman 5G. Kita istilah kita sekarang, kita kena kata zaman kita zaman 5G, senang. Itulah kita punya apa pada hari inilah kita sebut sebagai masterpiece dalam teknologi kita. Kalau zaman Firaun dulu, mereka punya masterpiece mungkin apa? Piramid mereka, hebat. Kalau zaman dinasti Cina dulu, mungkin mereka punya apa? Tembok Cina tu. Dah berlalu dah zaman mereka. Kita pula, kita adalah masterpiece kita adalah mungkin ISS yang dekat langit tu, dekat awan sana tu. Kita rasa hebat. Yes, kita hidup pada zaman ini. So zaman ini adalah zaman untuk kita tunjukkan prestasi amal kita kepada Allah pula. Macam nak tunjukkan prestasi tersebut? Tiru apa yang Rasulullah buat dulu. Tiru apa yang Rasulullah buat dulu. Nah, sekarang kita kena buat. Pada zaman Nabi, ada orang yang mengaku nak ikut Rasulullah, maka dia pun nak tolong Rasulullah, tapi dia hanya apa? Bercakap sahaja. Hari ini kita pula, kita kata kita sayang untuk Rasulullah, kita buat sambutan Maulidul Rasul, kita berarak, kita buat mal hijrah, kita berarak, kita buat lagi apa lagi istilah-istilah yang program-program untuk Rasulullah, selawat dan sebagainya. Tapi apa bukti kita mengaku Rasulullah itu utusan Allah? Kita tolong Nabi Muhammad SAW untuk apa? Sebarkan agama ini. Jadi dalam kita nak tolong ini, kita datang dalam keadaan nampak hebat. Sebagai seorang Muslim hari ini nampak hebat dengan pendidikan ilmu. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau zaman Nabi dulu, ketika analogi yang saya sebut apa dia, malam tidak ada lampu, masuk lampu macam kita lah, terang-terang macam ni, pun Allah dah kata dah, mata'ul ghurur dunia ini, kesenangan yang memperdaya. Ayat-ayat yang Allah kata tentang dunia tu bagaimana
yang Nabi sendiri sebut dunia itu lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Semua perkataan itu turun ketika bukan zaman 5G, tuan. Zaman Nabi dulu yang kita kata memang tak sama. Jangan kata zaman Nabi, zaman 60-an pun tak sama. Apatah lagi zaman Nabi Muhammad ketika itu. Ini bukan menghina zaman Nabi, tidak. Sebab itulah ujian pada zaman tersebut. Belum ada petroleum diguna pakai. Tapi zaman kita hebat. Petroleum pun dah tak nak pakai dah sekarang. Nak pakai EV je kereta, sekarang nak jadi EV je. Dan tunggu masa je nak pakai kereta terbang. Kalau saya tahun 90, saya lahir 86. Batch 80-an memang tunggu 2020 untuk tengok kereta terbang. Tapi tak kesampaian, mungkin anak-anak saya lah kot. Lama saya tak nampak lagi 2020, yang Allah takdirkan apa? 2020 Allah takdirkan apa? PKP. Ingat nak tengok kereta terbang tu pun yang berlaku adalah PKP. Tak apalah. Tapi nak beritahu apa dia? Ini waktu kita sekarang. Jadi kita dengan kepandaian kita hari ini, tuan-tuan. Kita dengan ilmu kita pada hari ini. Pada zaman Nabi yang ilmunya untuk ilmu dunia lah maksud saya. Sekadar ada pada zaman tersebut pun mereka dah tertipu, mereka dah rasa hebat. Kita hari ini, tuan-tuan, dengan ilmu yang banyak ni, tuan-tuan, tak payah belajar Quran pun dah maju lah. Jadi macam mana bila Quran datang, takkan nak belajar juga? Ni satu sudut lah. Tapi sebagai seorang Muslim, biar nampak Muslim tu. Jadi dia pun berbicara tentang agama juga. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul datang jumpa Nabi, hebat. So bila bercakap nampak hebat. Kita pun sama hari ini. Sebab tu cuba tuan-tuan tengok dalam surah. Orang munafik ni sebenarnya, kalau pada zaman Nabi hakikatnya, mereka sebenarnya orang ingkar ke orang beriman hakikat sebenar? Mereka orang ingkar, mereka orang musyrik, tapi mereka hanya pura-pura masuk Islam. Jadi orang ingkar, tuan-tuan, dia punya hidup dia, tuan-tuan kena ingat. Benda ni saya akan ulang selalu sampai kita ingat. Sampai bila-bila. Selagi tak ingat, kita ulang. Orang ingkar ni secara asasnya hidupnya 3 je. Apa dia? Siapa ingat? 3 ni. Sebelum kita buka ayat dia. Orang ingkar ni surah 15 ayat 3. Cuba buka balik. Surah 15 ayat 3. Ke surat 262. Ke surat 262. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Di sini ada 3 ciri orang ingkar ni. Ni falsafah hidup dia. Allah kata apa dia? Biarkan mereka. Ya Allah kata kat Nabi tu salayan. Biarkan mereka. Sebab pada zaman ketika sebelum Nabi hijrah, Nabi tak diperintahkan lagi untuk berperang, untuk jihad. Jadi apa-apa pun mereka buat, biarkanlah. Biar Allah akan settlekan. Allah kata biarkan mereka. Untuk apa hidup mereka? Pertama, ya'kulu. Dia terjemah apa? Ya'kulu. Makan. Jadi orang ingkar ni hidup dia apa je? Hidup dia untuk apa? Tuan ingat ada 3 ciri-ciri ni. Selalu nanti kita akan ulang. Kalau sebut je orang ingkar, kita akan balik surah ni. Yang pertama, hidupnya untuk makan. Jadi makan tu dia, adakah makan sekali lepas kelas ni nak pergi makan, adakah itu orang ingkar? Kalau kita kata saya nak cari sesuap nasi, ataupun aku cari makan dekat Ipoh, aku cari makan dekat KL, maksud apa makan? Kerja, nak hidup. Jadi hidup mereka hanyalah untuk fikir kehidupan ini.
Lepas dah kerja, nak beli makanan, lepas tu nak beli pakaian, itu je, tak ada matlamat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wayatamatta'u. Dia terjemah macam mana wayatamatta'u? Yang kedua, hidup mereka hanyalah untuk apa? Nak berjolisakan, nak bersenang lenang. Itu je lah. Kerja penat-penat cari duit untuk apa? Untuk berjoli. Bahasa kita kan, berjolisakan. Dan yang ketiga apa dia? Wayulhihimul amal. Apa dia terjemah? Wayulhihimul amal. Terjemah apa? Wayulhihimul amal, panjang angan-angan. Angan-angannya adalah untuk apa? Untuk dapat dunia sahaja. Cuba tuan ulang balik. Ada berapa ciri-ciri orang ingkar ni? Yang dalam surah 15 ayat 3 ni. Pertama, hidup untuk makan. Hanya nak kerja je. Daripada kecil dia belajar kat sekolah, nak fikir nanti nak besar nak kerja apa, itu je. Jadi seorang ibu bapa cerita dekat anak kerja belajar rajin-rajin. Nanti dah besar boleh pakai kereta cantik, kereta, itu je dia cerita. Yang kedua apa dia? Hanyalah untuk berjolisakan. Dan yang ketiga adalah untuk panjang angan-angan. Lepas dah dapat ini nak pergi itu pula. Lepas pergi Disneyland Singapura nak pergi Disneyland dekat mana pula? Hong Kong pula, ya Ji. Ini falsafah hidup, Ji. Jalan-jalan cek makan tu, itu biasa je lah. Tapi kalau hidup hanya untuk makan saja, tu tak nak lah macam tu kan. Jadi kita kena bezakan. Allah sebut macam ni tuan. Allah suruh kita bezakan dengan haiwan ternak lah. Kan? Kalau kerja untuk makan saja, itu namanya apa? Perkataan lain dia, haiwan ternak. Haiwan ternak kerja dia hanya untuk makan. Jadi kalau kita kerja penat-penat je, betul hanya untuk jalan-jalan cek makan je, takut ke arah situ jugalah. Tu saya letak kat tepi tu, tentang dunia saja, dia tak fikir untuk akhirat. Kita angan-angan dekat dunia ni, bukan angan-angan, kita cita-cita kita nak dapatkan dunia ni untuk nak gunakan dia dapatkan akhirat. Itu beza dia tu, saya tulis tu biar faham. Bukan orang Islam tak boleh bercita-cita. Orang Islam bercita-cita untuk apa? Untuk makin maju, tapi kemajuan tu untuk apa? Untuk saya gunakan ke akhirat. Okey, beza dengan orang beriman, tuan-tuan turun buka surah 28. Surah 28. Ayat 77. Benda sama, orang beriman makan tak? Makan. Orang beriman berbelanja tak? Berbelanja. Orang beriman ada cita-cita tak? Ada cita-cita. Tetapi mereka terhenti dekat dunia sahaja. Muka surat 394. Ke surat 394. Nak bagi nampak macam persoalan tadi kan, dekat ayat ni. Ayat 77. Ayat ini di sela-sela surah cerita tentang Qarun. Jadi nak faham dah, kita hidup mungkin kadang-kadang macam Qarun. Belajar sampai pandai untuk dapatkan ilmu, untuk dapatkan dunia. Kan Qarun kata apa? Kenapa dia kaya? Sebab dia pandai. Allah selitkan. Allah suruh cari dunia tu untuk apa? Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah.
wala tansa nasibaka minad dunya. Kita ambil 2 baris ini saja. Lebihnya tak apa. Saya ingatkan dulu awal-awal tuan. Ayat ini ada 2 frasa kita baca tadi. Satu, wabtaghi fi ma ataakallahu dar akhirah. Saya nasihatkan saya dengan tuan-tuan, highlightkan yang ini. Saya ulang dulu highlightkan yang ini. Bukan highlightkan atau keraskan yang nombor 2 tu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Apa maksud dia ayat ni? Tengok ada 2 bahagian. Satu, Allah kata apa? Dan carilah pada apa sahaja, ma tu manakirah, apa sahaja yang Allah kurniakan kepada engkau untuk hari akhirat. Tadi orang kafir buat 3-3 tu untuk apa Tuan Haji? Ji? Untuk apa 3-3 tadi dia buat? Makan dia untuk apa? Untuk dunia ni saja. Dia berbelanja pun untuk apa? Untuk kepuasan dunia saja. Dan cita-cita dia pun hanyalah untuk nak menyempurnakan 2 rekat atas tu saja. Tapi Allah perintahkan apa? Cari apa yang ada dekat dunia ni. Untuk apa? Untuk akhirat. Dapat? Jadi itulah beza. Orang beriman bekerja tak? Bekerja. Kena rajin tak? Kena rajin. Ini cerita orang yang rajin bekerja. Bukan cerita kalau tak nak buat kerja tu betul pilu. Ini cerita orang semua buat kerja. Nampak semua bertebaran atas muka bumi cari rezeki sebagaimana. Tetapi ada beza. Ada yang 15 ayat 3. Ada yang 28 ayat 77. Lepas tu Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat ni yang saya takut kita highlightkan ayat ni je. Tapi Allah kata jangan lupakan dunia. Sebenarnya kita nakkan dunia tu, tapi kita highlightkan yang nombor 2 tu. Sedangkan maksud wala tansa nasibaka minad dunya ini adalah jangan kamu jadi seperti orang yang dia terus tak ada apa-apa dekat dunia ni. Boleh Allah kata ambil sebahagian dunia ni untuk kamu hidup. Jangan sampai jadi meminta-minta sahaja, tak ada usaha. Jangan kita kata kita nak beramal untuk hari akhirat tapi kita hanya duduk berzikir saja. Tak, orang Islam ni bekerja. Dunia tempat bekerja. Baik orang Islam dan juga orang kafir, sama je. Kita baca surah Al-Mulk itu menunjukkan kita kena bekerja. Ayat yang kedua tu suruh kita bekerja. Apa ayat kedua? Allah kata surah Al-Mulk, tak payah buka lah, kita dah hafal sikit insya-Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dalil surah apa? Orang Islam rajin bekerja. Allah kata Allah lah yang menciptakan kematian, iaitu deadline kita, dan kehidupan, tempoh bekerja ni, untuk menguji kamu siapakah yang paling baik pekerjaan dia. So sama dua-dua buat bekerja. Semua makan, kita makan. Mereka berbelanja, kita berbelanja juga. Tapi beza dia apa dia? Yang terbaik adalah orang yang dia makan, yang dia bercita-cita, yang dia berbelanja untuk dapatkan hari akhirat dia. Itu beza dia. Jadi sekarang orang munafik, kita balik pada topik kita. Orang munafik ni dia duduk kat mana? Pada hakikatnya dia duduk macam orang-orang musyrik yang lain. Tetapi dari segi image dia macam orang-orang beriman. Tuan-tuan nampak? Orang munafik ni dia dekat tengah-tengah. Hati dia 3 ni yang kita baca 15:3. Perbuatan dia macam ayat 28:77. Percakapan dia macam 28:77. Kami buat untuk akhirat. Datang jumpa Nabi, kami sokong perjuangan Nabi. Kalau kita hari ini macam tu jugalah. Saya bagi contoh peringatan kepada saya dan juga tuan-tuan sebagai contoh. Tadi saya sebut sikit, zaman hari ini tuan-tuan, zaman kita panggil apa? Kita ni hidup pada zaman 5G. Guna istilah yang mudah tuan-tuan untuk tuan-tuan faham. 5G tu apa dia tuan-tuan? Nak kata masuk definisi 5G tu, dari segi kata mudah adalah semua orang berinteraksi, semua orang berkomunikasi. Masuk semua orang tu apa? Sampai budak-budak. Dulu kita nak berkomunikasi dalam rumah, tuan-tuan kena buka telefon tu, tuan-tuan tekan nombor button tu, tuan-tuan call orang. Bila tuan-tuan keluar je daripada rumah, tuan-tuan boleh tak komunikasi dengan orang? Tak boleh dah. So sekarang adalah di mana-mana sahaja berkomunikasi. Hebat 5G. Sampai budak-budak pun berkomunikasi dengan sendirinya. Saya pernah bagi contoh sebelum-sebelum ni juga, nak bagi nampak zaman kita dengan zaman dulu. Zaman saya dulu kalau petang nak pergi main, katalah ada friendly bola dengan kelas sebelah. Biasalah budak-budak sekolah dulu kan. Saya pergi main friendly dengan kawan sebelah sebagainya. Lepas tu dah set dah hari Sabtu ada friendly dengan kawan. Tengok sampai-sampai 5 orang je datang. Lagi 6 orang, 11 orang main bola kan, tak datang. Tak datang. Padahal janji masa hari Jumaat last malam kat sekolah kata nak datang. Datang tak ada. Okey. Macam mana? Kenapa datang juga padahal 6 orang tak datang? Sebab zaman tu nak call pun tak boleh. Tak ada komunikasi. Tu beza zaman. Kita tak tahu apa-apa zaman. Zaman sekarang tak terlalu laju. Hebat. Kita hebat.
Sekarang budak-budak main game pun boleh cari duit. Saya bukan nak kata pasal main game tu, sorry. Saya nak kata 5G. Kira 5G ni, kira kita ilmu tinggi ke tak? Ilmu kita sangat tinggi. Okey, betul. Ilmu sangat tinggi. Dan saya nasihatkan kepada tuan-tuan semua untuk kita pun berada pada berpijak di bumi yang nyata. Tuan-tuan tak boleh pula kata, oh saya punya zaman tak follow lah 5G ni. Dia tak mungkin. Tuan-tuan walaupun di mulut cakap tak nak follow, takut lah kan kita katakan apa kena scam ke apa, tuan-tuan terpaksa hidup pada zaman tu juga. Saya bagi analogi juga macam mana. Kalau tuan-tuan tak nak ikut teknologi ni, kita masih lagi nak keluarkan duit beratur kat bank lah. Sekarang nak keluarkan duit macam mana cara dia? Bukan pakai kad ATM dah, memang semua pakai phone. So nak kira-kiranya manusia pandai tak hari ni? Pandai. Nak pula sekarang pakai AI. Kita sebut dua istilah, 5G dan AI. Apa-apa pun guna AI je. Senang, dia memang detect. AI lah menyebabkan hari ni dekat Mekah tu yang berjuta orang datang tapi dapat dikawal dengan baik. Sebab sistem AI dah boleh detect orang sebagaimana itu penggunaan di Masjidil Haram. Hebat sangat. So, tapi pada masa yang sama tuan-tuan, pada masa yang sama, kita tetap disuruh untuk belajar Al-Quran. Betul tak betul? Al-Quran ni kena belajar tak? Kena belajar. Tapi kalau kita tengok pada hari ini, pada zaman kita hari ini, adakah kita sungguh-sungguh belajar Al-Quran? Maksud sungguh-sungguh tu adalah sebagaimana kita nak kuasai nanti nak belajar ilmu sains sebagaimana. Kita belajar dulu ilmu alat betul-betul sampai skor. Kita ada dia punya penilaian, kita ada exam dia. Soalan yang sama saya selalu tanya tuan-tuan, adakah Quran kita buat macam ni? Apakah bukti kita buka Quran kita faham kehendak Allah? Kadang-kadang kita tak belajar pun apa yang dikehendaki. Apa antara ilmu alat yang wajib ada untuk faham Quran? Bahasa Arab. Sejauh mana kita sungguh-sungguh belajar bahasa Arab berbanding bahasa Inggeris? Bukan salah belajar bahasa Inggeris, saya tak kata tadi. Sebab saya dah tunjuk dah 28-77. Allah suruh cari dunia ni. Tetapi sejauh mana kita usaha sungguh-sungguh belajar bahasa Arab berbanding bahasa Inggeris, beza tak? Kita letak bahasa Arab tu dekat kelas ke berapa agak-agak? Tuan-tuan jujur dengan diri sendiri kan? Kita tahu, kita telah memperlekehkan bahasa Arab ini. Kita hanya ambil bahasa Arab ini, kebanyakan kita, dia berpuas hati dengan bahagian pertama dalam ilmu bahasa, iaitu fonologi saja. Dalam bahasa ni, kita nak belajar, dia ada sekurang-kurangnya 4 ilmu. Satu, ni istilah tuan-tuan, istilah aja. Fonologi, iaitu apa dia? Ilmu untuk membunyikan. Semua orang nak belajar bahasa mana-mana mesti bunyikan dulu. Kalau zaman sekarang nak belajar bahasa Inggeris tuan-tuan, dulu saya ingat susah juga. Sekarang dah macam-macam sistem ada. Ada Read Easy, ada satu buku tu. Saya pakai buku tu je untuk anak-anak saya belajar bahasa Inggeris. Read Easy. Baca buku tu dengan mudah, dia macam start Iqra, bata, dia fonologi, dia phone, bunyi. Tapi cukup tak kalau anak saya boleh baca je bahasa Inggeris tu, tak faham apa maksud dia? Tak boleh. Tuan-tuan belajar pula grammar, betul tak? Tuan-tuan belajar pula itu, sampai comprehension, semua kita belajar. Sama bahasa Arab pun sama juga. Tetapi dekat bahasa Arab, kita berhenti dekat mana? Boleh bunyi saja. Okey, kenapa saya nak cerita benda ni? Ni yang saya nak bawa ni kepada orang-orang munafik ni, dia akan nampak hebat bila berbicara. So bila kita pun terpaksalah kita fikirkan alternatif. Kita kena buat sesuatu nak tolong agama Allah ni. Kita kena fikir macam mana umat Islam kat Malaysia ni boleh juga faham Quran. Kalau kita kata dekat arus perdana tak dapat, tak apalah, nak buat macam mana, kita faham. Tapi kerajaan tak pernah biarkan begitu. Dia bagi kita tubuhkan sekolah-sekolah, pusat-pusat pengajian. Untuk apa? Untuk kita bantu kelengkapan mana yang kurang. So kita kata jom buat, sebagian orang dia nak buat tahfiz. Sebagai orang dia buat tempat pusat-pusat pengajian. Objektif dia adalah untuk apa? Untuk orang belajar agama dengan lebih dalam. Mungkin tak dapat dekat arus perdana, tak ada masalah. Kita ada jalan yang lain yang kedua. So kita pun buat sekolah untuk tahfiz. Ini sebagai contoh. Saya bukan buat semua Quran pun ada juga, tapi bukan saya nak cerita pasal semua Quran, contoh. So bila kita buat tahfiz, kadang-kadang tuan-tuan, kita ada objektif. Ada sekolah objektif dia nak suruh budak-budak hafal dulu Quran. Hafal Quran ni dia perlukan masa dan perlukan penumpuan. Macam mana kita nak budak-budak masuk dekat tempat, nak jadikan dia aliran biologi, dia fokus kat mana? Biologi kan? Perlu tak budak yang ambil biologi tu, kita fokuskan dia juga ekonomi? Kita tak buat macam tu. Walaupun kalau dia nak ambil, bolehlah, dia tuition lah dekat luar. Tapi itu budak cerdik lah. Kalau budak yang normal, dia ambil biologi, perlu tak dia difokuskan untuk belajar ekonomi? Atau budak ekonomi kita suruh dia belajar biologi? Kenapa tak buat macam tu? Antara sebabnya adalah tak mau halang. Dia nak fokus pada biologi, biar dia fokus pada biologi. Okey, sama juga. Setengah keadaan kita buat sekolah tahfiz untuk hafal
Quran. Biar dia hafal dulu Quran. Lepas dah hafal Quran pula, kita nak dia faham pula Al-Quran, nak belajar bahasa Arab, fokus dekat situ. Kita datang. Ini contoh kita datang bagi idea. Saya tengok budak-budak sekolah tahfiz ni kesian, mereka tak pandai pun tentang AI. Tak pandai pun ni. Kita kena suruh budak-budak ni belajar AI. Tengok orang kat luar semua nak belajar AI. Betul. Tak salah pun apa kita cakap tu. Tapi masa kita cakap tu, kita macam cakap tu seolah-olah macam apa kita nak tolong budak-budak tu supaya tak ketinggalan. Tapi yang sebenarnya apa dia? Kalau betul kita ni betul-betul rasa nak tolong, kita tolong semua. Bukan tolong semua menelagat Ustaz. Tak, maksud saya macam ni. Kalau kita kata budak tahfiz kena belajar AI, kita juga kena cakap apa dia? Satu lagi. Kalau semua budak tahfiz kena belajar AI, kita kena juga cakap apa? Budak AI kena belajar Quran. Tapi kenapa yang tu tak cakap? Kita cakap yang tu. Kita tak suruh pula budak sekolah kebangsaan mesti petang belajar Al-Quran biar faham Quran. Tapi untuk budak belajar Quran nanti kita risau. Diorang ni nanti macam mana masa depan diorang tak belajar AI sebagainya. Cakap itu nampak macam apa? Nampak tuan-tuan? Macam nak tolong orang. Kita nak budak-budak masa akan datang. Ya, masa depan kita ada perancangan lain lagi. Sekarang ni sebenarnya kadang-kadang sebab apa? Allergic. Dia nampak orang belajar Quran, kita tak minat sangat sebenarnya. Tapi sebab nak nampak image tu, kita pun bercakap. Kita tunjukkan apa yang mereka boleh buat. Tuan-tuan faham Dia bukan teknologi tu yang salah. Diri kita. Lepas tu Allah sebut nanti tentang orang munafik ni apa dia? Bila dia bercakap tentang dunia, dia cakap kita nampak hebat. Kita pun rasa macam, betul juga. Sehingga kesan percakapan kita tuan-tuan tak perasan. Kita telah membuatkan budak-budak yang belajar aliran agama ni kadang-kadang dia rasa rendah. Bila kita tanya dekat dia, sekolah mana? Dia kata apa? Saya belajar kat tahfiz je. Ditambah je kat belakang. Benda ni biasa kita jumpa. Kenapa dia kata je? Sebab ada orang-orang yang telah merendahkan apa yang mereka buat. Tanpa sedar, tuan-tuan, tanpa sedar. Tuan-tuan buka surah 2 ayat 204. Surah 2 ayat 204. Tuan-tuan faham kan maksud saya? Saya bukan menolak teknologi, kita dah sebut tadi dah. Ya, kita hidup pada zaman ini. Ya. 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 Haji tanya soalan. Kalau belajar, senang kata, kalau belajar mesti berguru. Tapi sekarang guna online. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Kaedah. Wasail ni wasilah. Jalan-jalan untuk menyampaikan kepada objektif, hukumnya sama macam objektif. Objektif kita sekarang nak belajar, nak dapat ilmu tentang urusan agama ni. Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap muslim. Sekarang mungkin kita ada online untuk belajar, dan kita pun ada peluang untuk belajar dengan mungkin orang yang lebih layak menerusi online. Nak pergi bermusafir jauh mungkin susah, tapi sekarang ada jalan untuk online. Jadi online itu mencapai tak makna mendapatkan ilmu? Mencapai. Jadi itu dipanggil wasilah. Maka wasilah itu termasuk kita menuntut ilmu tu juga, termasuk. So tak ada masalah. Cuma kalau tanya afdal, ialah afdal lah kalau kita dapat bertalaki depan-depan. Sebab ada kelebihan yang lain pula, malaikat berada dalam majlis tersebut. Tapi kadang mungkin ada kekangan kan. So kita pakai wasilah-wasilah tu untuk mencapai. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik, ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan sebahagian manusia, ini tentang orang munafik ni, orang yang perkataannya, bicara dia, idea dia, cadangan dia tu, qaul tu, kita boleh terjemah macam-macam situ.
Qaul tu perkataan kan. Tuan-tuan jumpa ayat ni? Muka surat 32 ayat 204. Allah kata sebahagian manusia orang yang dia punya perkataan. Perkataan tu apa dia? Pidato dia ke? Apa lagi? Bicara dia. Apa lagi? Idea dia. Tuan-tuan boleh kias macam-macam. Apa lagi saya sebut tadi? Cadangan dia. Yu'jibuka, mengkagumkan engkau. Tu kita nak buat Quran, kita nak belajar Quran, budak-budak belajar Quran. Tu akhirnya kita rasa apa? Terketinggalan tak belajar untuk ilmu dunia ni. So akhirnya kita rasa kagum, hebat. So mereka ni perkataan tu tentang al-hayati dunia memang hebat. Kita ni nak buat sebagai, kita nak jadikan sebagai, kita nak buat program untuk semua budak-budak orang Muslim ni dia hebat dunia. Sama macam orang-orang tu dah sampai ke bulan. Dia cakap nampak hebat. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Siap bersumpah lagi. Siap menggunakan Allah lagi sebagai apa? Saksi dia. Kita buat ni untuk agama, kita buat ni untuk ini. Tapi dalam hati wa huwa aladul khisam. Sebenarnya tak gemar pun. Tak suka pun sebenarnya. Menentang sebenarnya tentang apa kita nak buat Al-Quran tu. Dia Al-Quran ni memang tuan, dia tak dapat tidak. Manusia ni hati dia Allah buat dalam surah, tuan-tuan buka surah 33. Surah 33. Ayat yang keempat. Ayat 204 tak jelas. Ayat 204 ni dia sama macam surah munafik tadi. Orang ni dia bercakap tentang dunia je untuk tolong agama ni, cakap tentang dunia untuk tolong agama ni, dia cakap tu berdegar-degar nampak hebat. Tapi sebenarnya mereka tak suka pun apa yang Rasulullah buat. Jadi mereka datang nak tawarkan Rasulullah, kami akan tolong Rasulullah dari sudut ini, sudut ini. Cakap saja. Hati dia memang lain lah. Hati dia tadi menentang. Jadi kalau kita nisbah pada hari ni lah, kita kata tadi kan, kita kata nak tolong sekolah tahfiz ke contoh lah tuan-tuan. Bukan sebab saya semua kuat ke, tidak, secara umumnya. Kita takut budak-budak ini tak belajar IT, ketinggalan sebagaimana orang kat luar belajar. Betul dari satu sudut. Tetapi kekhawatiran kita itu, kita tak khawatir secara menyeluruh. Kita hanya khawatir apa dia? Kalau budak Quran tak belajar IT. Tapi yang budak IT, budak sains tak belajar Quran, tak ada sebab apa. Maksudnya bukanlah kerana Quran tu sangat. So kerana apa je kita berbicara? Kerana dunia tu je lah. Nampak? Itu. So manusia ni tuan-tuan, Allah jadikan dia nak terima hidayah atau tak nak, dia salah satu je, dia tak boleh campur. Tengok ayat keempat surah 33, muka surah 418. Jumpa tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Apa terjemahan ayat tu? Bahagian tu je saya nak ambil. Terjemahan, Allah tidak menjadikan bagi seorang lelaki. Rajul tu lelaki. Rajul tu lelaki. Ada berapa hati dalam rongga dia, dalam paru-paru dia, dalam dada dia. Allah kata Allah tak jadikan lelaki ada dua hati. Allah sebut rajul. Rajul ni maksudnya lelaki. Allah tak kata insan. Kalau insan manusia. Allah kata lelaki ni sampai bila-bila pun dia tak akan ada dua hati. Perempuan ada tak dua hati? Bukan hati kat situ sepada perasaan saja. Hati dengan masuk hati. Sebab nanti masa dia mengandung, dia ada berapa hati dalam badan dia? Ada dua hati. Satu hati siapa? Anak dia. Satu lagi hati dia. Itu contoh dia. Tapi kalau lelaki ni sampai bila-bila pun dia hanya ada satu hati. Itulah gambaran manusia tuan-tuan. Seluruh manusia ni Allah jadikan dia ada satu hati. Minat iman ke minat kekufuran? Dia tak ada dua-dua sekaligus. Tuan-tuan faham? Minat iman ke minat kekufuran? Ya, kita faham, kita memang suka keimanan, tapi masih lagi tak boleh meninggalkan kekufuran. Itu kekurangan kita. Tapi dia salah satu je. Sebab itulah orang munafik sebenarnya, dia kufur ke dia beriman? Orang munafik, dia kufur, tapi dekat luar
nampakkan beriman. Sebab tu dia terpaksa join kat mana? Dia terpaksa join kat Nabi Muhammad ke join dengan Abu Jahal? Dia terpaksa join dengan Nabi Muhammad. Bila terpaksa join dengan Muhammad, dia kena bercakap lah macam orang mana beriman bercakap. Tapi hati dia sebenarnya tak suka pun. So, sebab tu bila dia bercakap, dia bermesyuarat, dia bagi idea, nampak hebat untuk tolong Nabi. Samalah kita takut kita hari ni kita nampak hebat nak tolong agama kita, nak buat itu, nak buat ini. Tapi hanya cakap saja. Itu kita takut. So, sebab tu nak lagi nampak lagi tuan-tuan, Allah kata mereka ini seperti kayu tersandar. Nampak? Menarik sini. Kata tadi kan? Surah Al-Munafikun tu Allah kata mereka itu tak ubah seperti kayu tersandar. Kenapa kayu tersandar? Ada banyak tafsiran. Kenapa mereka itu seperti kayu tersandar? Jadi apa maksud kayu tersandar? Ada banyak maksud. So tuan-tuan buka kejap. Sorry, saya kena terang dulu. Tuan-tuan buka balik surah 63, surah Al-Munafikun tu. Perasan tak Allah kata apa? Ka'annahum khusyubun musannadah. Surah Al-Munafikun yang kita belajar ni. Selepas Allah kata mereka ni kalau bercakap nampak hebat, bagi idea nampak hebat, datang dengan image yang hebat. Betul Allah kata ka'annahum khusyubun musannadah. Seolah-olah. Bila kata seolah-olah, maksudnya di sini apa? Adanya analogi ataupun kita kata apa? Perumpamaan. Allah umpamakan orang munafik yang cakap hebat tadi tu macam kayu tersandar. Bila kita kata macam, maksudnya tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan kena bayangkan kayu tersandar. Kalau kita ada kayu, tu kerusi contohnya. Okey, apa maksud kayu tersandar tu? Allah nak umpamakan dia seperti kayu tersandar. Sekarang kita dah ada bangunan dah. Bangunan kita sini dah ada kayu. Tiba-tiba ada lagi satu batang kayu. Yang mana kita nak buat bangunan ni kita perlukan kayu. Kayu-kayu tu kita buat untuk buat atap, buat alang, buat tiang tengah, semua kita buat. Tiba ada sebatang kayu tu dia tak dipakai. Padahal kayu tu mesti digunakan untuk bina bangunan, tapi dia ada tersandar kat situ. Selagi walaupun dia kayu macam mana kawan dia kayu ni, tapi selagi dia tersandar je tuan-tuan, ada function tak? Dia tak ada function pun. Spare pun dah siap dah bangunan tuan, tapi dia kayu tersandar kat bangunan tu. Bangunan yang dia tak dipakai. So nampak macam ada keperluan kayu. Betul kan? Kayu sepatutnya nak bina ni kayu ni. Tapi ketika dah siap dia masih lagi tersandar. Itulah umpama orang munafik. Dia tadi kan dia bercakap hebat. Tapi masa realiti nak buat kerja tu dia function tak? Dia tak function pun. Dia kalau Hamka kata, lupa pun saya sebut Hamka. Kalau kita kata apa? Ada tak menambah. Tak ada tak berkurang. Hamka kata kat sini. Dia kata apa? Seakan-akan mereka adalah kayu-kayu tersandar. Diumpamakan mereka dengan kayu-kayu tersandar kerana belum tahu apa yang akan apa akan gunanya. Tak ada gunanya. Dan di mana dia akan dipasangkan. Okey, meskipun badan mereka nampak gagah, tegap, mengagumkan, bercakap pandai dan pintar-pintar, namun kepintarannya tidak dipergunakan dan tidak ada manfaatnya. Masuk, ni Hamka kata, masuk tidak menggenapi, keluar tidak mengurangi. Tu Hamka sebut. Kalau kita hari ni apa dia? Lebih kurang jugalah. Ada, tak menambah, tak ada, tak berkurang. Ataupun bagai apa dia? Melukut, dia tepi gantang. Berhancur tepi gantang tu. Tak ada apa-apa pun. Masak pun tak nampak dia tu ada ke tak ada. Kalau tak ada pun, tak ada masalah. Jadi itulah pertama Allah sebutkan tentang seperti kayu tersandar. Itu maksudnya apa dia?
tak memberi manfaat pun. Tapi kalau bagi idea, pandai tak cakap? Oh, cakap kita kena buat ini. Tapi untuk tolong agama betul-betul, tak ada. Itu kita risau kat diri kita. Okey, itu satu maksud. Apa maksud kayu tersandar? Umpama kayu dah, rumah dah siap, tapi ada sebatang kayu ada lagi kat tepi rumah tersebut. Patutnya kayu tu kita tampal lah kat sana kat sini, tak ada, dia tak ada function. Takut kita jadi seperti itu juga. Selama kita hidup ni tuan-tuan, nampak belajar tinggi-tinggi hebat, tapi untuk membentuk agama Allah ni tak ada pun. Tapi time bercakap nampak, oh dia nak tolong juga. Itu kita risau jadi begitu. Itu yang pertama, maksud kayu tersandar. Yang kedua, maksud kayu tersandar tu adalah, tuan-tuan buka dulu surah surah 2 ayat 170. 170. Surah 2 ayat 177. Baik. Bila kita nak buat kerja, sesuatu kerja tuan-tuan, syarat nak buat satu kerja, dia kena ada apa dia? Iman. Kita baca sebahagian ayat ni, dia panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Okey, sampai situ je, ila akhir ayat dia. Allah kata laisal birra. Tengok terjemahan dia kata apa? Kebajikan itu. Albir ni kita terjemah kebajikan. Kebajikan tu amal-amal soleh, amal kebaikan kita. Bukanlah sekadar menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Dia ini cerita pasal apa? Cerita pasal perubahan arah kiblat. Betul? Perubahan arah kiblat. Jadi isu besar tuan-tuan, masa Nabi Muhammad dekat Madinah, mula-mula Nabi Muhammad sampai ke Madinah, Allah perintahkan Nabi untuk solat menghadap mana? Tuan-tuan pun tahulah, Baitul Maqdis. Lepas tu selepas tahun 7 bulan macam tu lebih kurang, Allah perintahkan tukar ke arah Masjidil Haram. Berlaku dekat mana? Masjid Qiblatain tu. Nabi tengah solat Zuhur ketika itu, Allah turunkan wahyu tu ubah, mereka pun bergerak, ubah. Terus buat, on the spot terus berubah. Kecoh benda tersebut. Apa dia? Sekejap solat menghadap Baitul Maqdis, sekejap lagi solat menghadap Masjidil Haram. Jadi orang-orang munafik ke, orang-orang Yahudi kecoh kata, apa hal ni solat sekejap madap sana, sekejap madap sini. Lepas tu mereka petikai pula, macam mana dengan orang-orang yang dah mati sebelum kalian? Maksudnya, yang dia mati sebelum pertukaran arah kiblat ni. Mereka solat menghadap arah kiblat, sekarang korang solat menghadap sana. Jadi mereka sengaja pertikaikan itu. Jadi Allah kata, isu dia bukannya semata-mata sana ke sini ke. Isu dia lah ketika aku suruh solat menghadap Baitul Maqdis, buat tak buat? Kamu kena buat sebab aku yang suruh. Ketika aku suruh pula sekarang solat menghadap Masjidil Aqsa, menghadap Mekah, buat tak buat? Buat. Yang Allah nak adalah, akan tetapi kata Allah, kebajikan yang sebenar adalah bila seorang itu buat kebajikan, dia buat itu sebagaimana dia buat itu kerana iman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi saya nak ambil perkataan kat sini adalah, setiap tindakan yang tuan-tuan buat, kebajikan tuan-tuan buat, mesti kerana iman. Mesti kerana apa? Iman. Kalau kata buat kebajikan banyak tuan-tuan, siap kita boleh buat konsert charity. Ada tak orang buat? Orang kafir buat lama dah. Dia kumpul Michael Jackson, dia pukul zaman tu kan, untuk AIDS ke apa ke, untuk dunia, satu dunia hebat-hebat, dia panggil artis-artis untuk buat konsert, dapat fund yang banyak.
Untuk apa? Untuk tolong orang susah dan sebagainya. Itu dari satu sudut charity yang kita panggil kan. Kebajikan tak? Tapi ada iman tak? Ada iman tak? Tak ada iman. Begitulah orang munafik. Dia pun buat kerja dengan Nabi juga. Tapi ada tak iman? Tak ada. Dia macam kayu-kayu tersandar. Masuk kayu tersandar sini adalah kayu yang dalam tu kosong. Kayu-kayu yang sebenarnya dalam tu rosak dah. Sebab tu kayu tu tersandar. Orang tak pakai dah untuk apa? Untuk buat rumah. Ada kayu bila kita dah potong-potong, tengok kat ujung tu dalam tu dia ada mengekah sikit sebagainya, kita buat tepi. Itulah perumpamaan orang munafik. Kalau dia dibuat pun, dia macam kayu yang rosak kat dalam tu. Tindakan mereka, pekerjaan mereka bukan terisi dengan apa? Iman. So itu juga maksud yang kedua tentang kayu tersandar, iaitu orang munafik ni kalau dia bekerja bukanlah ikhlas sebenar-benarnya. Hanyalah kerana apa? Nampak luaran sahaja. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yang terakhir tuan. Apa maksud bila Quran kata orang munafik ni seperti kayu tersandar? Maksud kayu tersandar itulah kayu satu benda yang dia tak boleh apa-apa dengan diri sendiri. Tuan-tuan, kayu tu tak boleh berlaku apa-apa dengan diri sendiri. Tuan-tuan cuba tengok rehal kita tu kan. Rehal yang kita pakai tu. Yang papan atas tu. Dia takkan boleh duduk dekat atas tu melainkan ada benda yang stand dia. Betul? Begitulah orang munafik ni, sebenarnya dia tak ada apa-apa pun, melainkan dia hanya bersandar dekat Nabi je. Dia hanya bersandar, dia hanya mempamerkan image dia datang solat saja. Contoh ini buka surah 2 ayat 144. Bukan surah 2, surah 4, surah 4. Surah 4 ayat 142, surah 4 ayat 142. Surah 4 ayat 142. Surah 4 ayat 142, muka surat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah. Macam mana mereka nak menipu Allah? Dengan image mereka itulah. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah membalas tipu daya mereka itu. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri untuk solat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, kerana apa? Kerana hanya untuk nak mempamerkan diri mereka kepada manusia je. Nak nampakkan mereka tu termasuk orang beriman, mereka pun solatlah. Jadi mereka gunakan solat itu sebagai apa? Tempat bersandar mereka. Nampak tak? Sebagai tempat apa? Bersandar. Sebab tu Allah kata tadi mereka tu seperti kayu tersandar. Kayu ni tak boleh tegak sendiri melainkan ada stand. Stand itulah tempat mereka bersandar. Jadi orang munafik ni tak nampak hebat mana-mana pun sebenarnya. Sebab dia orang kufur, orang ingkar.
Tapi nak bagi nampak dia pun terlibat sama dengan kaum muslimin, dia hanya pamerkan dirinya sebagai orang solat. Jadi solat tu hanya tempat untuk dia bersandar. Bila ajak betul-betul berjuang, dia mahu tak? Dia tak mahu pun. So mereka tu tak lebih seperti kayu yang tersandar. Ini satu contoh ayat. Ada ayat lain yang kita pernah bincang. Orang munafik dia infak tak harta dia? Dia infak juga. Sama juga, infak dia pun hanya untuk apa? Nak menunjukkan dia pun macam orang beriman. Dia nak nampak dia orang beriman juga. Dia datang majlis Nabi, Nabi bagi kuliah. Dia duduk tak kat majlis Nabi? Dia duduk. Dia kata tak dia setuju? Dia setuju. Semuanya hanyalah untuk apa? Untuk menyandarkan diri mereka itu. Lebih daripada itu kosong. Lebih daripada itu mereka tak rubah macam ayat yang kedua saya bagi tadi. Mereka buat tu bukan kerana iman. Berbeza dengan orang beriman. Orang beriman nanti dekat akhirat solatnya tu ditimbang kerana apa? Kerana dia ada iman. Tadi ayat kedua kita baca tu. Contoh kedua. Orang beriman dekat akhirat nanti bila diinfakkan apa sahaja, walaupun hanya dengan sebelah biji kurma diinfakkan, tapi diinfak kerana iman. Iman itulah menyebabkan dia punya amalan jadi berat. Orang munafik hanya apa? Image sahaja. Jadi image itu untuk apa? Untuk tempat dia bersandar. Jadi sebab tu yang kita risau pada tuan-tuan, kita macam tu. Contohlah, saya bukan kata tentang pakaian ni. Kita pakai kopiah, pakai jubah. Nampak tak bagai macam orang Muslim yang sebenar? Takut ini hanya sekadar apa? Tempat image saja. Bahawa bercakap tentang agama. Takut nampak, hanya menampakkan kepada manusia saja. Hakikat sebenar, iman siapa yang tahu? Allah yang tahu. Okey tuan, jadi ayat ni tak habis lagi ni. Ayat yang keempat surah Al-Munafiqun ni tak habis lagi. Kita ada lagi bahagian kedua, minggu depan kita akan sambung. Orang munafik ni sebabkan dia sentiasa pura-pura macam ni, nanti bila ayat Quran turun ke, Nabi bercakap-cakap ke, dia orang triggered. Kita akan sambung lagi sifat orang munafik minggu depan, tentang perasaan mereka yang sentiasa triggered. Sebab mereka dah terpaksa berbohong sentiasa. Jadi bila turun ayat Quran bincang tentang perkataan-perkataan orang ingkar, mereka rasa macam Nabi Muhammad sedang menuduh mereka. Hatta nanti kita akan bincang minggu depan, ketika orang beriman, dia dekat, kita panggil apa? Stable kuda kot, lebih kurang macam itulah. Tempat letak kuda-kuda perang ni, tiba-tiba ada seekor kuda perang lari. Mereka kejar, mereka tahu dia kejar tu, dia dah lari. Orang munafik dengar je, ingatkan cakap kat dia. Padahal orang-orang beriman tu nak kejar apa? Kuda. Dia orang sampai sentiasa cemas. Sebab apa cemas? Sebab nak lindung apa yang dalam hati mereka tu. Nanti kita akan bincang minggu depan apa contoh-contoh cemas tersebut untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Tuan-tuan, mungkin sampai itu saja untuk kita bincangkan pada hari ini ayatnya. Poin yang saya nak sampaikan tadi apa dia? Orang munafik ni dia hanya pandai bercakap. Kalau dia kata nak tolong agama Allah ni, nampak dia pun sama hebat. Tapi sebenarnya mereka tak ubah seperti apa? Kayu tersandar. Kalau mereka buat sekalipun, mereka bukan buat kerana iman. Ataupun waktu nak buat betul-betul, mereka tak ada pun terlibat. Mereka tu seperti kayu sandar. Orang dah buat bangunan, dia masih lagi dekat tepi sana tu. Wallahu alam tuan-tuan, semoga kita tak termasuk di kalangan orang yang Allah sebutkan pada ayat yang kita belajar hari ini. Kuat sikit je, tak dengar.